Jom. Jangan sampai ke sini. Apa lagi? Ini tak ada lagi. Itu bawa apa? Yang saya dapat. Belum ada lagi. Nanti kalau saya tahu ada yang baru lagi. Ya, saya tu Ada. saya tu bawa apa? Ya. Cikgu Farisha. Cikgu Farisha. Kau tahu tak lagi cikgu apa? Kau tahu? Ini cikgu apa? Cikgu tentang haiwan. Haiwan ni duduk kat darat sama laut. Ada tiga Malaysia. Dekat situ tak? Ini haiwan ni nama apa? Melayu beruang. Beruang ni duduk kat laut ke? Duduk kat darat ke laut? Darat. Bagus. Ini haiwan apa nama? Octopus. Ataupun sotong. Afia suka makan sotong? Tak makan sotong? Sotong ni duduk dekat laut ke darat? Laut bagus. Duduk kat atas tu duduk kat dalam laut. Duduk kat dalam. Ini Afia suka. Afia ada benda. Afia ada benda ke? Afia ada kat rumah. Ni apa nama? Afia suka cat. Cat comel kan? Cat duduk kat mana? Darat ke laut? Bagus. Cat duduk. Ini bagian darat, ini bagian laut. Monyet tidur dekat mana? Ini dalam susu. Nanti Afia padaikan, okey? Afia letak dekat mana? Kan dari sana tak tahu. Afia, ini haiwan apa? Maki duduk dekat kawasan lain. Kita bagus. Apa benda? Ini? Afia pernah tengok? Ini kura-kura. Afia tak pernah pergi zoo. Kura-kura pernah. Kura-kura duduk dekat mana? Darat ke laut? Agak bagus. Okay, ini lain. Dia lain macam mana? Lain duduk dekat darat ke laut? Ini Bobo. Ini haiwan apa? Bobo. Bobo dekat laut ke kat darat? Kita pernah nampak tak bobo? Pernah? Ini ikan apa? Ikan juga, tapi ikan paus. Dia duduk kat tak duduk kat Malaysia, dia duduk kat luar negara je. Ikan ni duduk kat laut, kat mana? Laut ke darat? Ini apa? Ini apa? Nampak salah. Dia duduk mana? Darat ke laut? Darat ke laut? Laut bagus. Okey. Jadi Afia akan padaikan dekat mana haiwan-haiwan ni semua duduk. Okey? Bagus. Okey. Kita apa yang kita sebut? Haiwan apa?
Itu ikan apa? Ikan bau. Ikan bau. Ini ada dua. Satu lagi. Tak apa apa. Dulu. Berapa minit? Tak. 2. Ya. Jadi tadi. Tadi apa yang belajar? Awal pasal tentang awal itu dekat darat dengan laut. Jadi apa dah tahu dah semua yang ni? Dah tahu dah. Okey. Ingat balik dia dengan apa? Monyet ni. Lahir ni. Bulu-bulu ni. Bulu-bulu. Ni apa? Ikan. Kabau. Ni apa? Yang Afia tadi nampak kan? Yang Afia pernah nampak ni. Juga. Ini. Apa sebenarnya? Jadi Afia dah tahu dah kan apa yang disebut ke mana? Kan? Tadi saya nak bagi kerja bagi supaya Afia ingat yang ni. Dia akan kali mana-mana. Kali. Ini saya nak kali apa? Afia nak kali yang itu ni. Itu buat kali ni sekali lagi. Boleh kali sekali lagi. Kali sekali aja. Kau sekali. Boleh. Boleh apa pun. Kali je. Ni 4 minit ke? 10 minit. Betul. Macam ni. Soal. Okey. Afia, Afia boleh sambung kali ni dekat rumah, okey? Nanti Afia buat. Nanti tunjuk kat cikgu tu. Jadi, itu jadi itu kena kemas dulu kursi sekali sana. Letak dulu. Suara kursi semua. Dia tak tahu. Dia tak ada yang macam ni.